Trip ke Kubang Rotan yang terletak di Kuala Kedah. Seperti biasa, saya mulakan perjalanan ini dari Perai Pulau Pinang menghala ke Alor Star dengan menggunakan lebuh raya utara selatan arah utara AHE1 sebagai capaian mudah dan cepat untuk ke lokasi kali ini. Melalui lebuh raya utara selatan, saya ambil susul keluar 117 Alor Star Selatan, kemudian ikut laluan selepas Plaza Tol hingga ke Simpang 4 yang terletak di daerah Mergong. Di Simpang 4 tersebut, saya membelok ke kiri masuk Jalan Kampung Batin, atau Jalan Alor Star Kangar yang merupakan jalan utama untuk ke Perlis. Kubang Rotan adalah sebuah kawasan yang terletak di dalam daerah Kuala Kedah. Kubang Rotan adalah kawasan yang aktif dalam sektor pertanian dan perikanan, dengan kebanyakannya penduduk terlibat dalam penanaman padi dan pertanian lain serta nelayan. Selain itu, terdapat juga aktiviti perniagaan kecil-kecilan yang menyokong ekonomi tempatan. Penduduk di Kubang Rotan terdiri daripada pelbagai latar belakang etnik, termasuk Melayu, Cina, dan India. Kehidupan komuniti di sini biasanya berorientasikan kepada nilai-nilai tradisional dan kebudayaan tempatan. Kawasan ini dilengkapi dengan kemudahan asas seperti sekolah, masjid, pusat kesihatan, dan kedai-kedai runcit. Ini menjadikannya tempat yang selesa untuk diduduki. Walaupun Kubang Rotan bukanlah destinasi pelancongan utama, keindahan alam semula jadi dan suasana kampung yang tenang menarik pengunjung yang ingin merasai kehidupan luar bandar di Malaysia. Kubang Rotan terkenal sebagai kawasan pertanian yang subur, khususnya dalam penanaman padi. Keunikan ini menjadikannya sebagai salah satu di antara kawasan penanaman padi utama di Kedah. Masyarakat di sini pula mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan amalan pertanian tradisional yang telah diwarisi dari generasi ke generasi. Kawasan sini dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, termasuk sawah padi yang menghijau dan lanskap yang menenangkan. Pemandangan ini menjadikan Kubang Rotan tempat yang menarik untuk pelancong yang ingin merasai keindahan semula jadi Kedah. Kisah tentang kehidupan petani, cabaran yang dihadapi semasa proses penanaman padi, dan kejayaan mereka dalam menghasilkan padi adalah bahagian penting dalam sejarah masyarakat di sini. Banyak keluarga di Kubang Rotan telah bergenerasi-generasi terlibat dalam pertanian, dan ini membentuk identiti mereka. Sejarah Kedah tidak terlepas daripada konflik, dan masyarakat Kubang Rotan mungkin mempunyai cerita-cerita tentang pengalaman mereka semasa zaman perang, termasuk Perang Dunia Kedua dan zaman penjajahan. Kisah-kisah tentang ketahanan dan semangat masyarakat dalam menghadapi cabaran tersebut boleh diinspirasi melalui cerita-cerita moyang mereka terdahulu yang diwarisi. Dalam beberapa dekad yang lalu, Kubang Rotan telah mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang ketara. Cerita tentang adaptasi masyarakat terhadap perubahan ini, termasuk urbanisasi dan pengaruh moden, menunjukkan betapa dinamiknya kehidupan di kawasan sini. Asal-usul nama Kubang Rotan dipercayai berasal daripada istilah lokal yang merujuk kepada jenis tanaman rotan yang mungkin pernah banyak tumbuh di kawasan tersebut. Kubang, dalam bahasa Melayu juga merujuk kepada kawasan yang rendah atau lembah.
Pembangunan awal sekitar sini. Sejak zaman dahulu, Kedah merupakan salah satu negeri yang kaya dengan sumber pertanian, terutama penanaman padi. Kubang Rotan adalah antara kawasan yang terlibat dalam aktiviti pertanian ini, yang menjadi sumber utama pendapatan penduduk. Dalam sejarah sosial dan ekonomi, Kubang Rotan telah menyaksikan pelbagai perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Dengan kedatangan para pedagang dan imigran dari luar, kawasan ini mengalami pengaruh budaya yang pelbagai. Seperti banyak kawasan lain di Kedah, Kubang Rotan juga terpengaruh oleh pelbagai konflik dan peperangan yang berlaku di rantau ini, termasuk penjajahan oleh pihak British dan perubahan dalam pemerintahan. Dalam era moden, Kubang Rotan telah mengalami perubahan yang ketara, dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan peningkatan dalam kemudahan asas. Walaupun ia masih mengekalkan identiti kampung, kawasan ini turut berkembang untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin meningkat.